Kembali bersama berita. Saudara, Mendaki mencatat peningkatan ketara dalam jumlah penerima bantuan sejak pelaksanaan Pelan Kerja 5 tahun pada 2021. Pengerusi barunya, Encik Zaki Muhammad berkata lebih 130,000 individu mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif pendaki bagi tahun 2024 sahaja, menyumbang kepada peningkatan keseluruhan sebanyak 80% sejak 2021. Beliau memberi perkembangan itu semasa mesyuarat agung tahunan Mendaki ke-36 yang diadakan di Wisma Mendaki pagi tadi. Di penghujung Pelan 5 tahun Mendaki, berbagai pencapaian dicatat dalam bidang pendidikan, keluarga dan kerjaya. Dalam 4 tahun yang lalu, jumlah penerima manfaat mendaki meningkat sebanyak 80% dengan lebih 130,000 individu yang mendapat manfaat daripada tahun 2024. Ini hasil utama, ini hasil usaha bersama antara sukarelawan, penderma dan juga rakan strategik. Antara pencapaian ketara mendaki dari 2021 hingga 2024 termasuk program kelas matematika KMM yang telah memberi manfaat kepada lebih 11,000 ibu bapa dan anak-anak. Kini 90% murid yang mengikuti program awal kanak-kanak mendaki melangkah ke sekolah rendah tanpa perlukan sokongan tambahan dalam matematik. Program tuition mendaki MTP pula mendaftarkan hampir 35,000 pelajar sejak 4 tahun lalu dengan prestasi semakin memberangsangkan. Pada 2023, hampir 65% pelajar MTP lulus cemerlang dalam PSLE Matematik, meningkat 7% berbanding 2021. Dalam bidang bimbingan belia, hampir 1,900 mentor dilatih dan menyokong lebih 7,900 menti. Sejak 2023, program Empowered at ITE berasaskan kelas berjaya tingkatkan penglibatan dengan 90% pelajar meneruskan ke tahun 2 pada 2024. Mendaki turut memperkukuh jaringan profesionalnya dengan lebih 850 ahli sertai rangkaian karyawan pada 2024. Sekitar 60% aktif menyumbang di peringkat akar umbi dengan 23 aktiviti dianjurkan suku pertama 2025 dan 70 lagi dirancang tahun ini. Program Women at Work turut catat perkembangan positif dengan hampir 550 peserta sejak 2021, sekitar 200 berjaya ditempatkan dalam kerjaya. Program itu kini diperluas 5 tahun lagi dengan sokongan dana cabaran Presiden. Semua ini tidak mungkin tercapai tanpa kepimpinan pengerusi terdahulu Encik Mas Agus Zulkifli yang juga membimbing Encik Zaki sebagai timbalannya. Dengan baki setahun sebelum tamatnya Pelan Kerja Semasa, Mendaki kini sedang giat melibatkan pelbagai pihak untuk merangka Pelan Kerja baru bagi tempoh 2026 hingga 2030. Kami telah banyak berbincang dengan lembaga pengarah dan juga pengurusan Mendaki, dan dalam 3 bulan yang akan datang, kami akan berunding dengan komuniti dan rakan kongsi untuk membentuk rancangan 5 tahun Mendaki yang seterusnya, iaitu daripada tahun 2026 hingga ke tahun 2030. Dan dalam 5 tahun itu, Mendaki juga akan berpindah atau berhijrah ke Tanjung Katong Kompleks yang sedang dibina semula. Untuk membentuk plan ini, kami sedang kita ingin mengajak berunding dengan masyarakat, iaitu seperti ahli lembaga, ahli profesional dan juga pemimpin industri. Pada yang sama, kita juga akan bekerjasama dengan agensi pemerintah seperti MOE, MSF, MCCY dan juga PMO. Dalam pada itu, Mendaki melantik 4 anggota baru ke dalam lembaga pengarahnya. Mereka ialah Encik Mahmud Ahmad dari Jamia, Cik Nur Haida Kamaluddin KGMS, Profesor Madya Razwana Begum Abdul Rahim PPIS dan Dr. Ruhana Isnin dari Pergas.